Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ramai yang bertanyakan tentang isu Pesuruhjaya SPRM ni, Ketua Pesuruhjaya SPRM. So apabila saya lihat isu ini, saya nak rakyat Malaysia faham apa yang sebenarnya sedang berlaku. Dia ada dua isu besar yang berlaku silih berganti hari. Pertama adalah pendedahan daripada Bloomberg terkait dengan saham dalam syarikat yang dikenali sebagai Velocity yang bernilai dianggarkan RM800,000 sebanyak 17.7 juta unit saham. Apabila isu ini timbul, pelbagai pihak merasakan bagaimana mungkin persoalan-persoalan mula ditimbulkan tentang jumlah saham yang banyak, amount yang banyak, macam mana dia dapat saham tersebut dan sama ada ianya melanggar perkeliling penjawat awam. Belum habis dengan isu itu, kita dapati bahawa satu lagi isu timbul hari berikutnya, iaitu lagi sekali penulisan daripada Bloomberg, expose Bloomberg tersebut. Kali ini 20 muka surat bersama dengan satu video berdurasi 24 minit yang menjelaskan dengan shocking details terkait dengan butiran-butiran bagaimana SPRM atau MSCC dalam pengetahuan yang dikatakan dalam pengetahuan Azam Baki sendiri dia tahu mengenai perkara ini, sebuah kartel korporat yang mengugut, menggunakan tekanan, menggunakan sistem, menyalahgunakan sistem, menggunakan pegawai-pegawai agensi, menyalahgunakan mereka dan menekan pemilik-pemilik syarikat-syarikat yang tersenarai dalam bursa untuk memaksa mereka menyerahkan saman dan sebagainya. Ada juga nama-nama syarikat yang terkait dengan Farhaj, terkait dengan Azam Baki di dalam perkara tersebut. So apabila isu-isu sebegini timbul, sudah tentulah Perdana Menteri akan ditanya soalan. Sudah tentulah Kabinet akan ditanya soalan. Dan sudah tentulah rakyat berhak bertanya soalan. Tetapi yang kita terkilan dan terkejut apabila Perdana Menteri menjawab dengan penuh selamba, dia kata, ini nak maki-maki dia. Kenapa? Dengarlah cerita dia dulu. Dia tengah buat kerja. Orang buat kerja, kita nak lawan. Dia kata macam tu. Kemudian dia kata, awak nak perasuah jaga SPRM. Kita tak pernah cakap nak perasuah jaga SPRM. Kita bertanya soalan yang logik. Dari mana dia dapat duit? Bagaimana dia dapat duit? Macam mana dia still boleh duduk dalam SPRM sedangkan dia sepatutnya direhatkan buat sementara waktu? So isu-isu ni semua menimbulkan satu persepsi yang tidak sehat di kalangan rakyat. Dan rakyat berhak merasakan bahawa kerajaan hari ini, Perdana Menteri hari ini, dia tak committed langsung untuk memastikan rasuah itu ditangani. Perkataan rasuah, salah guna kuasa, nak lawan mereka yang sakau, nak lawan mereka yang salah guna kuasa, yang ada harta bilion-bilion, tun-tun, tansi-tansi, mereka-mereka yang kaya. Ini semua adalah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Perdana Menteri apabila dia berucap supaya di hadapan publik, di hadapan kamera, di hadapan media, dia kelihatan seolah-olah sebenarnya macam begitu memerangi rasuah. Tapi bila datang kepada tindakan, dia tidak akan bertindak. Akhirnya hari ini, Perdana Menteri dan Kabinet menyatakan bahawa tidak perlu rehatkan Azam Baki, biar satu jawatan kuasa bebas menyiasatnya. Saya nak tanya soalan lah, siapa ahli jawatan kuasa bebas ni? Peguam negara, Ketua Setiausaha Negara, Ketua Perkhidmatan ataupun Pengarah Perkhidmatan Awam. Siapa yang nasihatkan pelantikan Peguam Negara? Anwar Ibrahim. Siapa yang nasihatkan pelantikan ataupun yang memastikan KSN dilantik? Anwar Ibrahim. Siapa yang memastikan pelantikan atau pelanjutan kontrak Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dari segi undang-undang? Anwar Ibrahim, Seksyen 7 dan Seksyen 11 Akta SPRM. So akhirnya, ini membuktikan dan menunjukkan kegagalan dan kekhilafan. Bukan saja Anwar Ibrahim, tapi collectively responsible, the whole cabinet. Ada tak mereka faham apa situasi yang berlaku sekarang ini? Situasi yang menunjukkan bahawa rakyat telah pun pudar dan tidak percaya lagi dengan SPRM. Bagaimana mungkin rakyat disajikan dengan pelbagai cerita yang kurang enak terkait dengan SPRM? Agensi penguatkuasaan yang sepatutnya menangani rasuah dan salah guna kuasa terpalit. Mereka yang patutnya jaga negara kita daripada rasuah adalah mereka yang didakwa melakukan rasuah sendiri. Dan yang melakukan tu dakwaannya pula kepada ketuanya pula. So tidak ada pilihan lain. Rakyat Malaysia kena desak supaya Azam Baki ini direhatkan
Laporan polis telah dibuat oleh Albert Tay pagi tadi pada 13 Februari di IPD PJ. Sekarang rakyat kena desak Ketua Polis Negara. Jangan pula tunggu 18 bulan macam kes Yusof Rauter, tak siasat Anwar dengan Farah Wafah Salvador, dan tak siasat laporan polis Albert Tay, dan tak siasat atau panggil Azam Baki untuk disiasat. Itu sahaja yang perlu dilaksanakan. Polis lakukan siasatan dengan adil, dengan telus, dengan ikhlas. Jangan takut kerana rakyat akan bersama dengan polis. Anda teruskan tugas anda untuk menyiasat, tapi syaratnya Azam Baki mesti direhatkan. Bagaimana mungkin boleh ada siasatan yang telus dan ikhlas dan berani kalau dia masih pegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM? Apa dia kuasa Ketua Pesuruhjaya SPRM? Arahan untuk siasat datang balik kepada dia. Arahan untuk tanya soalan, arahan untuk hala tuju siasatan, arahan untuk buka tutup fail, arahan untuk buka kertas siasatan, arahan untuk tanya soalan-soalan tambahan, akhirnya datang balik kepada dia sebab dia merupakan ketua. Arahan untuk hantar kertas siasatan kepada DPP, AG untuk tuduh tak tuduh dan sebagainya, mempercantikkan kertas siasatan, memperkuatkan kertas siasatan, mengulemahkan kertas siasatan, ini semua ada pada tangan seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM. Bagaimana mungkin dia boleh masih pegang jawatan lagi? So kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Kabinet Malaysia, cukuplah bodohkan rakyat, dan kepada rakyat, kena berani untuk melawan balik, kena berani untuk membaca, kena berani untuk faham apa yang berlaku, dan kena berani untuk melawan. Teruskan usaha anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.